Macam mana nak cepatkan kecut, bengkak, pedih, sakit buasi yang dah ada tu dengan hanya satu suplemen yang sangat-sangat selamat dan tinggi kajian sains. Saya nak kongsi pada anda, saya Min Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin, dan channel ni saya berkongsi tentang produk-produk berasaskan semula jadi, KKM approved, halal, dan yang penting ada kajian sains lah yang tinggi lah. Bukan produk orang kata timbang kilo dan sebagainya. Itu kita minta jauh. Jadi kalau anda first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, untuk masalah buasi, saya baru balik raya baru ni kan, ada pak saudara pun share buasi. Banyak sekali orang kena buasi. Faktor utama ialah dia ada macam-macam faktor lah kan, posture, makanan, gaya hidup, aktiviti. Kalau perempuan mengandung, bersalin kan. Kalau orang kebanyakan orang ada juga masalah berat badan kan. Ada orang cakap makan selalu pedas kan. Mungkin itu faktor juga. Jadi yang penting sekali nak selesai cepat. Betul, nak selesai cepat. So jadi apa berlaku bila radang, apa berlaku bila ada pedih? Maksudnya berlaku keradangan, berlaku bengkak kepada salur darah vena di bahagian rektum tu, dan ada yang keluar, ada yang duduk dalam kan, bengkak dia kan, sampai kena tolak-tolak. Jadi dia maksudnya berlaku kronik, radang yang kronik, inflamasi yang kronik. Jadi satu benda yang saya boleh bagi tahu anda boleh ambil ialah polyphenol blend, sebab dia adalah antioksidan yang bersifat sebagai anti radang. Yang mana anda mengambil satu, first time anda ambil pun dia dah boleh turunkan radang-radang kecil dalam masa 1 jam pertama. Jadi bayangkan radang-radang besar bila you konsisten ambil, itu yang sampai banyak testimoni yang datang 2 hari, 3 hari dah kecut dah hilang sakit dah. Okey, dah hilang sakit dah. So jadi cepat kesan dia. Jadi apakah fungsi dia? Yang pertama ialah dia bertindak sebagai anti radang yang sangat efektif bila kita amal. Amal, kita akan ajar teknik pengambilan yang berkesan supaya dia cepatlah. Dan macam mana dia boleh turunkan radang tu? Macam mana dia boleh kecutkan bengkak tu? Dengan cara di proses saintifik dia, proses kimia dalam tubuh kita. Bila ambil, dia bantu naikkan satu benda dalam tubuh kita, nama dia NRF2, dan bila benda tu naik, kadar radang dalam tubuh kita semakin rendah. Okay. Dan yang kedua, bila tubuh kita, radang-radang kita dah tak tinggi, bengkak tu dah tak merah kan, apa yang berlaku? Jadi vitamin-vitamin yang kita makan, daripada pemakanan kita ataupun daripada suplemen yang kita makan ataupun ubat yang kita ambil kan, ada setengah doktor pun bagi juga suplemen kan, suplemen. Jadi dia akan bantu untuk boleh fokus, tubuh kita boleh fokus baiki sel. Contoh, saya bagi contoh lah, orang yang bengkak gigi kan, bila dia pergi ke klinik, doktor biasanya tak nak lah cabut lagi sebab dia tengah bengkak, tengah sakit kan, takut berdarah-darah lebih-lebih pula nanti kalau bengkak kan. Jadi dia kena balik dulu, ambil dulu antibiotik, lepas tu balik, dah kecut, dah okey, barulah cabut kan. Sama juga dengan kita bila buasi kita, bila tubuh kita nak fokus baiki sel tu, dia tak boleh nak baiki sel sebab benda tu tengah bengkak. Jadi bila kita ambil polyphenol blend ni, dia akan bantu kurangkan bengkak, dan lepas tu tubuh kita, zat-zat yang kita makan boleh fokus untuk baiki kerosakan tisu. Itu yang jadi pedih-pedih, berdarah-darah tu kan, tisu rosak, sel rosak kan. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, dia akan bantu untuk memperkuatkan sel kita. Maksudnya kekuatan kita nak meneran najis kan. Dan satu lagi saya lupa saya nak bagi tahu, dia akan bantu juga untuk fungsi orang kata lawas. Bantu juga untuk fungsi lawas. Jadi tentulah saya akan cadangkan kalau nak lebih untuk lawas ni, lembutkan najis, you tambah pil daun sena. Pil daun sena itu memang recommend lah kalau you ada bajet. Tapi yang utama ialah amal polyphenol blend ni. Okey, jadi macam mana nak dapatkan? Yang penting sekali dapatkan juga teknik pengambilan berkesan, dan juga kita akan bagi juga after sale service untuk masalah-masalah kesihatan ataupun kecantikan yang you ada, yang berkaitan sihat tubuh badan, berseri, bertenaga kan. InsyaAllah kita akan bagi daripada Ultimate Vitamin. Kita ada banyak sangat benda yang kita boleh kongsikan kepada anda. Jadi nak dapatkan, simple saja, boleh klik link yang saya sediakan di bahagian description ataupun nombor yang saya tulis kat sini. Jangan klik iklan-iklan yang keluar ni sebab biasanya bukan daripada kami. Okey, hubungi kami untuk dapatkan produk khas untuk masalah polyphenol yang insya-Allah boleh bagi kesan yang cepat.